Koleksi kisah tauladan haiwan pada kali ini membawa kepada cerita bertajuk Harimau Comel Mencari Sahabat. Di sebuah hutan yang luas, tinggallah seekor harimau kecil bernama Timo. Timo comel dan ceria, tetapi dia sering berasa sunyi kerana tiada kawan. Adakah tiada sesiapa mahu berkawan dengan saya? Timo bertanya kepada dirinya sambil merenung ke arah sungai. Dia tekad untuk mencari sahabat di hutan. Timo bertemu seekor rusa yang sedang makan rumput. "Hai rusa, mahukah awak berkawan dengan saya?" tanya Timo. Rusa ketakutan dan berlari. Timo sedih. "Kenapa rusa takut pada saya? Saya hanya mahu berkawan," bisik Timo. Dia berjalan lagi, mencari haiwan lain yang mahu menjadi kawannya. Di bawah pokok besar, Timo melihat monyet melompat dari dahan ke dahan. "Hai monyet, jom kita bermain bersama," jerit Timo. Monyet turun dan memandang Timo. "Awak tidak akan makan saya, kan?" tanya monyet. Timo tergelak. "Tidak, saya cuma mahu berkawan." Monyet mula bermain dengan Timo. Mereka berkejar-kejaran di sekitar pokok. Timo sangat gembira kerana akhirnya ada yang mahu berkawan dengannya. Semasa bermain, mereka bertemu seekor arnab yang sedang menggali lubang. "Hai arnab, mahukah awak bermain dengan kami?" tanya Timo. Arnab teragak-agak. "Awak tak akan mengapa-ngapakan saya." Timo tersenyum. "Saya janji, saya hanya mahukan kawan." Akhirnya, Arnab menyertai mereka. Ketiga-tiga mereka bermain dengan seronok. Mereka melompat, berlari dan gelak ketawa memenuhi hutan. Timo berasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Timo mengajak kawan-kawannya ke sungai. Mereka meminum air bersama dan menikmati udara segar sambil berbual mesra. Timo menyedari bahawa untuk mencari kawan, dia perlu menunjukkan kebaikan dan tidak menakutkan haiwan lain. Kawan adalah segalanya, fikir Timo. Berita tentang kebaikan Timo tersebar di hutan. Banyak haiwan lain datang untuk berkawan dengannya. Timo kini tidak lagi keseorangan. Timo dan kawan-kawannya belajar bahawa persahabatan terjalin dengan kepercayaan dan kebaikan. Mereka sering membantu dan menyokong satu sama lain. Kisah ini mengajar bahawa persahabatan memerlukan usaha dan keikhlasan. Dengan hati yang baik, kita boleh mendapat kawan sejati. Pengajaran daripada kisah ini ialah persahabatan memerlukan usaha, keikhlasan dan kepercayaan. Dengan menunjukkan kebaikan hati dan kesediaan untuk memahami orang lain, kita boleh membina hubungan yang bermakna. Selain itu, kisah ini mengajar bahawa persahabatan dapat menghapuskan kesepian dan menjadikan hidup lebih bahagia. Dapatkan buku koleksi 10 kisah tauladan haiwan sekarang. Scan QR Code untuk tempahan.